Spain adalah satu daripada 3 negara Eropah yang paling konsisten menyokong Palestin dalam tempoh perang ni berlaku. Hinggalah Spain sekarang berada dalam senarai akan dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Itu yang sejalan. Selain daripada Ireland yang konsisten, Norway yang menjadi kuasa baru. Sebab tu Norway duit kutip tiket dia lawan Israel. Dia termakan ke Gaza. Dia tak mau ambil duit tu. Kerana dia juga menganggap ketika peringkat kelayakan lawan dengan Israel tu adalah sesuatu yang memualkan. Begitu juga Itali. Berarti kalau saya tak mau babitkan dengan politik, terpulanglah kalau tuan-tuan nak sokong Argentina, sokong. Argentina adalah sebuah gerakan neo-Nazi moden. Kemudian menjadi kita panggil neo-Zionis. Kerana daripada dulu, setiap kali usul tuan-tuan akan tengok negara yang menentang usul-usul yang untuk pro-Palestin. Argentina, kemudian tuan-tuan akan nampak Micronesia, tuan-tuan nampak Nauru. Itu negara-negara kecil yang menyokong kerana mereka ni berada di bawah tajaan Amerika dari segi bantuan tahunan. Tapi bola sepak bebas daripada politik. Tuan-tuan boleh sokong je kalau tuan-tuan nak Argentina. Dia tak undi waktu Palestin mereka. Dia tak undi waktu Palestin mereka. Dia bukan daripada 153 negara yang menyokong Palestin mereka. Dan bukan benda baru, semua orang tahu bahawa Argentina adalah negara pro-Israel. Bukan benda baru, semua orang tahu. Secara terang-terangan dan terbuka. Presiden Argentina selalu mencela Hamas, selalu mencela negara-negara yang pro-Palestin, selalu menyatakan sokongan terbuka pada Israel. Tapi bola sepak bebas daripada politik. Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan buat pendirian tuan-tuan. Tak ada satu sampai yang relevan bola sepak yang tidak digerakkan oleh parti politik. Kita nak jadikan ni, tapi saya jelaskanlah secara bernegara. Argentina adalah negara pro-Israel. Spain adalah sebuah negara yang sangat pro-Palestin. Malah Spain nak kena sekatan dengan Amerika sebab pendirian-pendirian dia pro-Palestin dan juga anti-Amerika sangat kuat sekarang. Tak adil tuan-tuan nak menghukumkan bola sepak. Sebab tak ada pun pemain bola sepak Israel, Argentina mengatakan sokongan pada Israel. Dan badan bola sepak ni, AFA Argentina ni bebas daripada kerajaan dia. Itu je saya jelaskan. Tuan-tuan mesti faham. Tuan-tuan kalau peminat bola sepak terjadi, tuan-tuan bola sepak sejati, tuan-tuan faham had-had yang patut kita faham. Bola sepak adalah bebas daripada politik. Tak ada pemain Argentina pernah bawa bendera Israel mengatakan sokongan pada Israel. Messi pun tidak pernah menjadi simbolik pada negara dia dalam politik. Dia sentiasa menjadi simbol bola sepak. Jadi tuan-tuan mesti faham dekat mana nak terjun dan jangan terkam jadi tak tentu hala. Argentina adalah satu pasukan yang bagus, memiliki skill bola sepak yang paling cantik yang pernah ada selepas Brazil gagal mengekalkan samba mereka selepas 2002. Dia adalah pasukan yang walaupun dipanggil FIFA Tina,